Okay guys, korang bayangkan korang duduk dekat satu kampung yang nampak biasa, semua orang kenal semua orang. Kalau ada kenduri, orang kampung akan datang. Kalau ada gotong royong, orang kampung akan turun. Kalau ada jiran tak nampak 2-3 hari pun, mesti ada orang akan tanya, si Anu tu pergi mana? Lepas tu pada satu pagi ni, tiba-tiba ada seorang lelaki menjerit dekat kawasan semak. Dia bukan jumpa duit. Dia bukan kata jumpa barang hilang, bukan. Dia jumpa tulang manusia guys. Okay? Belum sempat kampung tu nak reda, orang lain pula jumpa cebisan tulang dekat sungai pula. Dan bila polis mula buat siasatan, semua jejak membawa mereka kepada satu rumah. Rumah di mana seorang wanita yang selama ni orang kampung kenal sebagai seorang yang aktif, peramah dan selalu join orang kata aktiviti komuniti. Tapi bila pintu rumah tu dibuka, ada satu benda yang orang terus macam, apa benda ni? Kan? Sebab apa? Diorang boleh bau. Bau busuk yang tak boleh nak disorok dah. Bau reput. Ada bau bangkai, bau mayat dekat dalam tu. Dan dekat dalam rumah tu juga, polis jumpa 2 orang yang sedang bersembunyi dekat situ. Seorang anak perempuan yang bernama Yanti Rustini dan juga ayahnya bernama Cahaya. Dan lepas pada tu, terbongkar pula satu cerita. Yang memang orang kata susah nak adam lah. Seorang anak bunuh mak dia sendiri. Ini bukan setakat bunuh guys. Mayat mak dia tu dikerat, dibakar dan dibuang merata tempat. Tapi yang paling menyayatkan hati dalam proses tu, seorang budak kecil yang berusia 3 tahun pun jadi mangsa juga. Budak tu bukannya jadi saksi luar ke apa, bukan jiran, bukan orang asing. Budak tu adalah anak Yanti tu sendiri. Dan ini adalah kisah Yanti Rustini dan juga Cahaya, satu kes keluarga dekat Cianjur, Indonesia yang nampak macam orang kata konflik rumah tangga yang biasa pada permulaan dia. Tapi bila kita masuk lebih dalam, benda tu akan jadi lebih gelap tau. Makin busuk dan mungkin membuatkan kita tertanya, macam mana manusia boleh jadi sampai tahap macam ni sekali ni? Okay guys, sebelum kita masuk lebih jauh, selamat datang kembali ke Rotonex Podcast. Apa khabar telur-telur sekalian? Kalau korang suka kes-kes true crime yang menggelap, yang detail, yang tapi masih lagi kita bercerita dengan cara yang santai, korang boleh tekan butang like, tekan juga butang subscribe dan share juga episod ni dengan member-member korang yang suka kes-kes macam ni. Okay, untuk episod kali ni, aku nak korang fikir satu benda daripada awal lah. Trauma boleh jadi penjelasan, tapi adakah trauma boleh jadi alasan untuk bunuh orang yang tak bersalah? Jadi pada 5 hari bulan Mei tahun 2025 dekat kampung Cikadongdong, dekat desa Jimanten, kecamatan Sukawati, Cianjur, Indonesia ni, suasana pagi yang biasa tiba-tiba kecoh dengan jeritan seorang lelaki. Lelaki ni berada dekat kawasan semak. Tak tahulah dia buat apa dekat situ, mungkin tengah lalu dekat kawasan situ ke apa, ataupun mungkin tengah cari sesuatu. Tapi tiba-tiba mata dia terpandang ada satu benda yang membuatkan dia rasa macam nak pingsan. Apa benda yang dia nampak ni? Tulang. Tulang manusia guys, bukan tulang ayam. Tulang manusia. Dia panik lah. Dia terus cakap, aku jumpa tulang manusia, dia cakap. Dan dekat dalam kampung tu, kalau ada orang jerit macam tu, memang satu kampung boleh berhenti kerja lah. Boleh berhenti apa benda yang diorang tengah buat pada ketika tu. Dan orang terus datang. Ada yang takut nak tengok, tapi dalam masa yang sama diorang macam curious juga. Ada mak-mak yang tutup mata anak-anak diorang, ada yang berdiri daripada jauh, tapi mata tetap nak tengok juga. Tapi tulang yang diorang jumpa tu bukan tulang putih bersih macam rangka dekat dalam makmal sains, bukan. Tulang tu hitam. Ada kesan terbakar guys. Ada bahagian yang masih nampak macam sisa daging manusia yang dah mereput. Bau dia jangan cakap lah, busuk ya amat. Sampaikan lalat dan juga serangga-serangga pun dah mula berkumpul dekat kawasan tu. Jadi seseorang kemudian keluarkan telefon, rakam penemuan tu dan terus hantar kepada polis. Tapi hari tu belum habis lagi. Cerita dekat situ belum habis lagi. Pada hari yang sama, satu lagi jeritan kedengaran dekat kampung tu. Kali ni daripada seorang lelaki yang sedang buang sampah dekat tepi sungai.
dalam banyak-banyak plastik dan juga sampah yang terapung dekat situ, dia nampak ada satu benda yang macam pelik. Benda macam orang kata tube yang berwarna hitam. Bila dia tengok betul-betul, ada tulang yang melekat dekat situ. Jadi lepas dia dengar pasal penemuan tulang dekat semak tu tadi, dia pun rasa macam benda ni macam ada kaitan lah. Dan dia pun terus call polis. Nak jadikan cerita, bila polis dah sampai dekat dua lokasi tu, diorang sendiri terkejut. Sisa manusia yang ditemui tu bertaburan dekat beberapa tempat. Ada tengkorak, ada tulang rahang, ada bahagian kaki, ada bahagian tangan, dan semuanya dah hitam guys, macam pernah dibakar. Jadi orang kampung yang dah mula berkumpul ni, diorang dah cubalah untuk fahamkan apa benda yang diorang nampak ni sebenarnya. Tapi makin banyak cebisan ditemui, makin jelas satu benda. Confirm bukan tulang haiwan. Dan confirm benda ni bukanlah orang kata hanyut secara random. Okay? Confirm bukan tulang haiwan dan itu adalah tulang manusia. Dan seseorang cuba untuk hapuskan bukti dengan cara yang sangat mengerikan. Jadi pada ketika itu, polis pun teruslah buka kertas siasatan. Diorang soal satu persatu orang yang berada dekat lokasi itu. Daripada penemuan awal, sisa tulang tu dipercayai milik sekurang-kurangnya seorang daripada manusia yang dah mati beberapa hari sebelum dijumpai. Tapi masalahnya, tak ada siapa-siapa pun yang nampak ada orang buang mayat. Tak ada siapa-siapa nampak. Tak ada siapa-siapa nampak ada orang asing masuk kampung pun. Tak ada siapa dengar ada kekecohan pelik, tak ada. Jadi polis tanya satu soalan yang sangat penting lah. Siapa yang hilang dekat kampung ni sejak kebelakangan ni? Jadi pada ketika tu orang kampung dah mulalah pandang satu sama lain. Tak ada laporan orang hilang, tak ada keluarga yang datang mengadu, tak ada siapa rasa yang ada orang tiba-tiba lesap, tak ada. Sampailah ada seorang wanita ni angkat tangan dia pelan-pelan. Kata, "Pak," dia kata, "ada seorang ni di sini kami dah lama tak nampak, Pak." Dan nama wanita tu adalah Lilis, yang berusia 51 tahun. Jadi Lilis ni pula bukan jenis duduk diam dekat dalam rumah. Lilis ni dia macam social, dia aktif. Kalau katakan ada aktiviti kampung, Lilis ni antara orang yang pertama lah yang akan datang. Kalau ada program komuniti, Lilis antara orang yang orang dah biasa nampak. Pendek kata, senang cerita, si Lilis ni memang sangat dikenali dekat kawasan tu. Tapi sejak daripada beberapa minggu kebelakangan tu, Lilis tak muncul-muncul langsung. Jadi polis kemudian minta orang kampung bawa diorang ni pergi ke rumah si Lilis ni. Jadi orang kampung ni pun bawa sampailah dekat rumah dia. Tapi bila sampai, rumah tu nampak sunyi. Polis pun ketuk, tok 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 tok. Lilis, tok 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 tok. Dan tak ada jawapan. Pintu berkunci. Daripada luar, rumah tu memang nampak kosong guys. Tapi ada satu benda yang membuatkan semua orang rasa macam terus tak sedap hati tau. Bau busuk yang sangat kuat keluar daripada dalam rumah tu sendiri. Dia bukan bau sampah biasa guys. Bukan bau bangkai-bangkai kecil, bukan. Ini bau daging yang dah reput kau tahu. Bau yang kalau katakan kau hidu sekali ni, kau dah tahu dah ada benda yang memang betul-betul tak kena dengan tempat ni. Jadi akhirnya dengan arahan polis, orang kampung pun akhirnya pecahkan pintu. Pintu rumah tu terbuka. Di sebalik pintu yang terbuka tu, semua orang terus tutup hidung guys. Tutup hidung. Bau dekat dalam rumah tu memang terlampau kuat. Jadi pada mula-mulanya tu, rumah tu nampak macam kosong. Tapi salah seorang penyiasat nampak ada pergerakan dalam bayang-bayang dalam rumah tu. Macam ada pergerakan. Ada orang dekat dalam rumah tu. Jadi mereka kemudian jumpa dua orang yang tengah bersembunyi dekat dalam rumah tu. Seorang wanita yang berusia 31 tahun yang bernama Yanti Rustini. Dan juga seorang lelaki yang berusia 60 tahun yang bernama Cahaya. Cahaya ke Kahya ke macam itulah nama dia. Bapa dia. Dan dua-dua ni terus dibawa pergi ke soal siasat. Jadi pada awalnya, si Yanti dengan bapa dia ni menafikan segala benda. Diorang macam buat terkejut lah. Buat terkejut. Ya ke? Betul ke kan? Diorang tak tahu apa benda yang berlaku dan sebagainya. Tapi bila ditanya pasal Lilis, diorang pun tak tahu. Kata, kami pun tak tahu Pak di mana Lilis, dia kata. Tapi polis kat sana pun bukannya bodoh. Diorang tak percaya. Jadi sebagai langkah awal, diorang rampas telefon si Yanti dan mula periksa data dekat dalam telefon tu. Walaupun tak ada warrant, ambil kat. Dan apa yang diorang jumpa dekat dalam phone si Yanti ni, dia membuatkan pegawai polis yang dah biasa tengok kes jenayah ni pun, dia rasa mual kau tahu tak? Dekat dalam telefon tu ada gambar yang bertarikh 22 hari bulan April 2025.
Dan gambar tu menunjukkan seorang wanita yang jelas adalah Lilis dalam keadaan yang dah meninggal dunia. Keadaan dia yang sangat teruk lah. Ada kesan yang menunjukkan yang dia dah tak bernyawa dan tubuh dia telah diperlakukan dengan sangat-sangat kejam, guys. Tapi horror dia tu tak berhenti kat situ. Dalam telefon yang sama, ada juga gambar seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang bernama Siti Nurhayati. Siapa Siti Nurhayati ni? Anak kepada Yanti tu sendiri. Dan bukti gambar tu dah tak boleh nak dinafikan dah. Yanti bukan saja melakukan jenayah, dia rakam dan dia simpan bukti jenayah dia sendiri. Kau bayangkan. Jadi untuk faham macam mana kes ni boleh sampai ke tahap tu, kita kena tengok siapa Yanti Rustini ni dan apa yang berlaku dekat dalam keluarga dia ni. Jadi Yanti ni guys, dia ni dilahirkan sebagai anak kepada Lilis dan juga Kaya ni ataupun Cahaya di kawasan luar bandar Cianjur. Daripada kecil hidup Yanti dalam keadaan keluarga yang sederhana lah. Bukan keluarga yang kaya raya, bukan keluarga yang orang kata mempunyai banyak pilihan. Dan mak bapak dia ni bekerja untuk cukup-cukup makan lah untuk hidup ni. Jadi sebagai anak sulung daripada 3 beradik, Yanti ni cuba untuk belajar bersungguh-sungguh dan dia nak keluar daripada kemiskinan lah. Dia nak ubah hidup, dia nak ubah nasib family dia ni. Dia nak bina masa depan yang orang kata lebih cerah, lebih baik. Tapi peluang yang dia tunggu tu seolah-olah macam tak timbul-timbul, kau tahu tak? Macam tak pernah-pernah sampai. Jadi akhirnya Yanti ni berkahwin walaupun buturin tentang suami dia tak banyak yang kita tahu. Dia kahwin dan dia kemudian tinggal semula di rumah ibu bapanya bersama anak perempuannya yang dah berusia 3 tahun, iaitu Siti Nurhayati. Jadi pada usia 31 tahun, Yanti masih lagi rasa hidup dia ni macam tersekat, macam ada benda yang tak kena, macam benda tersangkut, rezeki tak sampai-sampai. Masih tinggal dengan family, masih belum dapat orang kata hidup yang dia impikan. Dan yang membuatkan keadaan ni lagi perit, Yanti rasa mak dia ni, iaitu Lilis ni, macam pilih kasih. Jadi menurut pada laporan, Lilis ni lebih rapat dengan 2 orang adik si Yanti ni. Nama dan juga keberadaan adik-beradik Yanti yang 2 orang ni tidak didedahkan. Mungkin disebabkan jaga privasi dan sebagainya lah. Okay, itu kita faham lah. Tapi sebagai anak sulung, Yanti rasa dia ni macam tersisih lah. Macam dia ada macam family issues lah. Macam kata abandonment issues lah. Dia rasa dekat dalam rumah sendiri pun dia rasa macam dia orang asing. Dan dia tengok mak dia selalu bagi perhatian dekat adik-adik dia. Tapi bukan pada dia. Jadi Yanti pun dikatakan mengalami tekanan psikologi daripada mak dia sendiri. Lilis ni dikatakan selalu sangat berkritik lah si Yanti ni. Apa yang mungkin Lilis anggap sebagai gurauan, tapi bagi Yanti menjadi kata-kata yang menusuk kalbu lah. Jadi Lilis pula bandingkan penampilan Yanti dengan orang-orang lain. Katanya orang lain lebih kemas, orang lain lebih cantik, lebih elok, lebih presentable dan sebagainya. Jadi jahanam lah dia punya, orang kata dia punya emosi tu. Bukan tu je guys, Lilis juga menekankan bahawa Yanti tentang pelajaran, pencintaan dan cara Yanti membesarkan anak dia sendiri. Dia komen juga pasal benda tu. Jadi member sudah koyak lah. Tapi ironinya guys, Lilis nampak lebih memberi perhatian kepada cucunya, iaitu si Siti Nurhayati ni, berbanding kepada Yanti. Jadi untuk orang luar, orang-orang macam kita ni mungkin benda tu nampak normal je lah guys. Seorang nenek yang sayang cucu dia bagai nak gak. Tapi bagi Yanti ni, itu mungkin orang kata menambahkan rasa sakit dia. Macam kasih sayang yang dia rasa, yang si Hayati ni rasa dia tak pernah dapat. Lepas tu dia bagi pula perhatian sepenuhnya dekat cucu dia ataupun dekat anak dia kan, dekat anak si Yanti ni. Jadi dalam masa yang sama, Lilis juga orang kata dia ni macam financial controller lah. Dia mengawal kewangan keluarga. Laki dia ni ada masalah dengan hutang, dan hutang dia pula dikatakan mencecah ke 90 juta rupiah. Berapa ringgit tu? Korang bagi kita. Aku tak tahu berapa ringgit. Dan dia berhutang dengan beberapa pihak, termasuklah pemberi pinjaman, loan, apa orang kata along. Dia hutang dengan along dan sebagainya. Walaupun dia bekerja, duit dia macam tak pernah sampai kepada keluarga. Kemana duit tu pergi, wallahualam, benda tu tak jelas. Mungkin dah bayar balik hutang dan sebagainya, mungkin. Jadi bila bapak dia ni minta pinjam duit dekat Lilis ataupun dekat mak dia untuk bayar hutang yang makin menekan, si Lilis tu tolak .
Engkau dah pandai-pandai buat hutang, aku pula nak kena bayar hutang kau. Jadi penolakan ni akhirnya menjadi salah satu pencetus kepada rancangan yang sangat gelap, guys. Jadi bertahun-tahun Yanti mungkin simpan dia punya amarah dia tu, simpan rasa kecewa dia, simpan rasa yang dia tak disayangi. Tapi satu benda yang kita kena jelas, saat dia pilih untuk bunuh mak dia sendiri, dan lebih-lebih lagi saat dia pilih untuk bunuh anak dia sendiri, dia dah orang kata melintasi satu garisan yang tak boleh nak dibela dengan atas alasan trauma. Tak boleh. Jadi pada awal dia, si Yanti ni rancang untuk buat benda ni semua sorang-sorang. Tapi bila dipikir-fikirkan balik tentang cara macam mana nak buang mayat tu, macam mana cara nak hapuskan bukti, dan baru dia macam, aku tak boleh buat benda ni sorang-sorang. Aku kena ada bantuan ni. Dan daripada situlah dia beranikan diri ajak bapak dia. Kan? Dia ajak bapak dia buat kerja gila ni. Dan masa Yanti minta bantuan untuk bunuh Lilis, bapak dia mula-mula menolak tau. Dia kata, kau ni udah gila ke? Kan? Aku tak nak kena tangkap, dia cakap. Dia takut nak kena tangkap. Dia takut dengan undang-undang. Sebab kenapa? Bapak dia tahu benda ni bukan benda main-main, guys. Tapi Yanti ni pula, sebagai anak sulung, sebagai anak perempuan sulung ni, dia tahu apa yang boleh buatkan bapak dia ni ubah fikiran. Dia cakap lebih kurang macam, tak apalah pak, nanti bila ibu dah enggak ada, kita bisa ambil barang kemas dia. Barang kemas dia tu apa? Yang dimasukkan lah rantai gelang emas yang milik Lilis, seberat lebih kurang dalam 63 gram. Nilai tu memang cukup lah untuk bapak dia ni bayar hutang. Barang kemas yang sama yang Lilis sebelum ni pun tak tahu dia bagi pinjam kat siapa. Kononnya barang kemas tu dah disimpan untuk anak-anak dan sebagainya. Dia boleh ambil juga benda-benda ni, kan? Jadi dengan satu ayat tu pun dah cukup boleh membuatkan bapak dia ni ubah fikiran tau. Jadi dalam kepala bapak dia ni, ini adalah mungkin jalan yang terbaik untuk dia keluar daripada hutang. Dan dekat situlah, kalau masih ada moral sekalipun, tamak dah menang, guys. Jadi pembunuhan tu berlaku pada malam 21 hari bulan April 2025. Walaupun ada sumber mengatakan bahawa ia mungkin berlaku pada 22 hari bulan April, tapi kita ambil konteks ni sebagai 21 hari bulan April 2025. Okay? Jadi pada malam tu, Yanti dengan bapak dia dah, orang kata dah get ready lah untuk melakukan sesuatu yang orang kata luar daripada akal fikiran manusia. Diorang kumpulkan peralatan tajam, pisau, gunting, kalau katakan diperlukan lah, kan. Dan malam tu juga Yanti melakukan satu aksi terakhir sebagai seorang ibu. Dia tidurkan anak dia. Siti Nurhayati ni tidurkan anak dia masa tu baru 3 tahun, guys. Dia tidurkan anak dia. Dia nyanyikan lagu tidur untuk anak dia. Dia peluk anak dia. Dia peluk anak dia, tepuk-tepuk anak dia, dodoikan anak dia, sampailah betul-betul anak dia tu lena tidur. Jadi lepas anak dia dah tidur, dia letak balik dekat katil dan sebagainya, Yanti pun keluarlah pelan-pelan daripada bilik, pergi dekat bilik mak dia pula. Masa dia pergi kat bilik mak dia, bapak dia dah standby, bapak dia dah ready. Jadi bapak dia pada ketika itu berada di bahagian kepala katil dan dah pegang tangan si Lilis ni, dah pegang tangan bini dia dah. Yanti apa lagi? Dia naik dekat atas tubuh mak dia yang tengah tidur ni. Dia lilitkan tangan ataupun dia cekik. Dia letakkan tangan pada leher Lilis. Dia cekik. Dia cekik secekik-cekiknya. Dan masa dia tengah cekik tu, Lilis terjaga. Jadi kau bayangkan kau bangun tidur dan orang pertama yang kau nampak masa kau bangun tidur tu adalah orang yang cuba untuk bunuh kau, dan budak tu adalah anak kau sendiri. Dan suami sendiri pula tengah pegang tangan kau supaya kau tak boleh melawan. Apa kau rasa? Kan, orang yang kau paling percaya buat benda kianat macam ni. Jadi Lilis pada ketika tu dah meronta, cuba untuk tarik nafas dia dan sebagainya, dia merayu dan sebagainya. Tapi laki dia ni tahan tangan dia dan Yanti terus cekik sampailah si Lily ni berhenti bergerak, guys. Berhenti bergerak. Jadi bila Lily dah mati, bapak dia ni pun terus tanggalkan barang kemas daripada tubuh bini dia ni, selongkar almari, ambil duit, ambil segala emas yang ada. Untuk dalam masa beberapa ketika tu, dia tersenyum lah. Sebab kenapa? Yes, aku boleh bayar hutang aku sampai habis. Lepas tu dia pandang anak dia. Bila dia pandang muka anak dia,
muka anak dia, muka Yanti ni, dia macam bukan muka lega ataupun bukan muka puas tau, bukan. Muka dia takut. Lepas tu dia cakap dekat bapak dia, "Pak, gimana kalau Siti bangun dan menangis?" Kalau katakanlah anak dia bangun menangis, jiran boleh dengar. Orang kampung boleh sedar, boleh bangun. Dan rahsia dia orang ni mungkin terbongkar. Dan daripada situlah sesuatu yang lebih jauh gelap berlaku, guys. Tanpa fikir panjang Yanti pergi balik dekat bilik anak dia. Anak kecil, budak 3 tahun yang tak tahu apa-apa. Dia tak tahu pun yang nenek dia baru kena bunuh. Dia tak tahu pun yang mak dia tengah panik. Dia tak tahu pun yang datuk dia dah rembat segala barang apa semua ni. Budak tu cuma tidur je, guys. Baru tidur selepas didodoikan oleh orang yang sepatutnya melindungi dia. Tapi Yanti ni bunuh Siti dengan cara yang sama, guys. Budak 3 tahun dicekiknya sampai mati. Dan 2 mayat tu kemudian dibiarkan dekat dalam rumah tu selama 4 hari. Dalam cuaca panas tropika pada ketika tu, tubuh mula mereput. Bau dah semakin kuat. Makin susah nak sorok. Akhirnya Yanti dan juga bapak dia tahu diorang kena buat sesuatu untuk hapuskan bukti. Dan bahagian ni orang kata trigger warning sikit lah, benda ni macam agak berat. Tapi kita kena cerita juga supaya kita faham betapa kejamnya diorang ni. So apa yang diorang buat? Diorang mula memotong kedua-dua mayat kepada bahagian-bahagian yang kecil. Tangan, kaki, kepala, bahagian tubuh dipisahkan. Tapi walaupun dah dipotong, bahagian tubuh tu masih lagi jelas kelihatan seperti manusia. Potong, still nampak macam manusia juga. Diorang takut kalau katakan orang jumpa, lebih mudah dikenali. Diorang pergi lagi jauh sikit. Diorang buat apa? Dia siat kulit, guys. Diorang siat kulit dan juga daging daripada bahagian tubuh tu supaya lebih susah untuk dikenal. Lebih susah untuk dikenal pasti. Dan diorang cuba untuk buat semuanya secara sistematik. Seolah-olah mereka benar-benar sedang bekerja untuk memadamkan identiti mangsa lah. Kau bayangkan, kau dah potong-potong apa semua, dah jadi macam tu, kau siat pula kulit dia, kau Jadi lepas pada tu, diorang cuba untuk bersihkan rumah. Tapi disebabkan kerja diorang ni macam tergesa-gesa, masih lagi ada kesan dagar, ada cebisan-cebisan kecil dan juga bau yang tertinggal. Dan bau tu lah yang menjadi salah satu benda yang membuatkan orang perasan. Jadi diorang pun sedar, kalau katakanlah sisa tu dibuang macam tu je, benda tu akan mereput dan berbau. Jadi diorang bina tempat pembakaran sementara dan bakar sisa tubuh manusia tersebut. Diorang bakar, guys. Bau terbakar tu pun nampaknya tak boleh lagi mengganggu diorang. Pada waktu tu, fokus diorang cuma satu je. Tak kira lah apa sekalipun, diorang kena hapuskan segala bukti. Jadi bila dah selesai, diorang kumpulkan tulang-tulang yang lebih besar dan buang ke beberapa tempat dekat sekitar kampung. Ada yang dibuang dalam semak, ada yang dibuang kat tepi sungai. Tujuan dia supaya semua bahagian tu nampak terpisah. Susah untuk disambungkan dan susah untuk dikaitkan dengan satu kes yang sama. Tapi walaupun mereka cuba untuk sorokkan semua benda ni, Yanti buat satu kesilapan yang paling bodoh dan juga yang paling besar. Satu kesilapan dia. Apa benda kesilapan bodoh dan juga yang paling besar ni? Member pergi simpan gambar lah. Dia simpan gambar. Mungkin disebabkan dia marah sangat terhadap ibu dia kan. Mungkin disebabkan dia rasa puas dan sebagainya. Ataupun mungkin sebabkan psikologi dia memang dah sangat-sangat rosak. Tapi walau apa pun sebab dia, Yanti ni ambil gambar hampir semua benda. Dia ambil gambar mak dia selepas kena bunuh. Dia ambil gambar sisa-sisa yang dah terbakar. Lepas tu dia ambil gambar bahagian tubuh mak dia. Dan yang paling orang kata menyakitkan hati, dia juga ambil gambar-gambar mayat anak dia sendiri, guys. Jadi dalam hari-hari selepas pembunuhan, Yanti dan juga bapak dia dah jarang keluar rumah. Bapak dia cuma keluar untuk jual barang kemas lilis dan juga bayar hutang dia. Jadi bila hutang dah selesai, diorang dua orang ni pun terus duduk dalam rumah. Duduk dekat dalam rumah yang dikelilingi oleh bau kematian yang masih lagi melekat dekat dalam rumah tu.
Diorang ingatkan diorang dah buat, kata, the perfect crime lah. Diorang dah fikir macam diorang dah buat jenayah yang paling sempurna lah. Mayat dah buang, bukti dah dibakar, saksi pun tak ada. Tapi diorang lupa satu benda. Dalam kampung tu, orang hilang tidak akan terus dilupakan. Orang mula tanya kenapa Lilis tak muncul, kenapa wanita yang biasanya peramah yang aktif ni tiba-tiba tak nampak bayang, tak nampak muka. Jadi bila penduduk tanya dekat Yanti dan juga tanya pada bapak dia, dekat mana Lilis, jawapan dia sama je. Tak tahu. Tak tahu dia ke mana. Tak tahu, dia cakap gitu. Hari berlalu. Dan ketika Yanti dan juga bapak dia mungkin rasa diorang ni dah selamat, pintu diorang ni dia ketuk. Tuk, 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 tuk. Polis datang bersama dengan orang kampung. Jadi sebelum diorang sempat nak buat apa-apa, pintu tu dibuka dengan paksa, dan mereka berdua ditahan. Jadi masa mula-mula disoal ni, Yanti dan juga bapak dia ni masih lagi cuba untuk menafikan. Diorang kata yang Lilis hilang tanpa jejak, tanpa pengetahuan, dan diorang buat-buat macam diorang pun tak tahu apa benda yang tengah jadi. Tiba-tiba macam nak berlakon, kan? Tapi semua pembohongan tu kantoi lah. Bila polis rampas telefon Yanti dan tengok galeri phone dia tu. Galeri phone tu bukan saja penuh dengan gambar family, bukan saja penuh dengan gambar-gambar anak tengah bermain dan sebagainya. Galeri tu juga dipenuhi dengan gambar-gambar kematian, guys. Bukti dalam phone tu dah terlampau kuat dah. Dan ada penyiasat yang marah sampai menyumpah. Ada yang muntah sebabkan tak tahan. Ada yang terpaksa keluar sebab dah tak sanggup nak tengok lagi gambar-gambar kat dalam phone tu. Ada. Jadi bila bukti ni dah orang kata dah terlampau banyak, Yanti cuba cari cara untuk selamatkan diri. Jadi dekat Indonesia ni guys, you guys kena faham satu benda. Dekat Indonesia ni, dekat artikel 44 Kanun Jenayah mengatakan bahawa seseorang yang mengalami gangguan mental, gangguan mental yang tertentu boleh dikecualikan daripada bertanggungjawab ke atas jenayah yang dilakukan. Tapi hanya kalau dalam keadaan mental itu membuatkan dia tak mampu nak bezakan antara betul dan juga salah. Dan mungkin sebab Yanti tahu tentang ruang undang-undang ni ataupun loophole undang-undang ni, jadi bila ditanyakan kenapa dia bunuh mak dengan anak dia, dia bagi jawapan pelik-pelik. Dia kata, aku tak tahu, genderuwo suruh saya buat, dia cakap. Genderuwo ni apa benda pula? Genderuwo ni macam kita tahu, dia adalah makhluk dalam cerita rakyat Indonesia lah. Biasanya digambarkan sebagai makhluk besar berbulu daripada hutan yang boleh berubah bentuk dan juga menggoda wanita. Tapi kalau korang biasa dengan mitologi ni, alasan Yanti memang tak masuk akal. Genderuwo bukan biasanya dikaitkan dengan arahan untuk bunuh orang. Jadi alasan tu nampak sangat macam cubaan untuk larikan diri daripada tanggungjawab dia lah. Jadi masa dekat dalam bilik siasatan ni, bila penyiasat terus tekan terus henyak dia, bukti makin jelas. Dan akhirnya Yanti dah give up, dia dah tak boleh nak teruskan lakonan dia lah. Dan juga pemeriksaan psikologi juga mengatakan bahawa dia waras, faham dengan apa benda yang dia buat dan bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab terhadap tindakan dia. Dengan pisau, gunting, barang kemas, telefon dengan penuh gambar bukti dan sebagainya, dia hentam, dia henyak. End up member sudah koyak, dia mengaku, Ya pak, ya bu, saya buat. Daripada situlah semua kepingan-kepingan cerita ni mula tersusun, guys. Yanti ceritakan tentang tekanan psikologi, tentang rasa tak diberikan perhatian dan perasaan bahawa mak dia tak pernah benar-benar sayangkan dia. Dan semua rasa tu orang kata terkumpul bertahun-tahun. Dia menjadi benci dan akhirnya meletup dalam bentuk pembunuhan, guys. Lilis dicekik, mayat dia dikerat, dibakar dan sisa tubuhnya dibuang ke merata tempat. Tapi untuk Siti Nurhayati ataupun anak dia, alasan dia jauh lebih menyakitkan, guys. Budak 3 tahun tu bukan dibunuh sebab dendam, bukan sebab hutang, bukan sebab dia buat salah. Dia dibunuh sebab Yanti dan juga bapa ni takut kalau katakan dia bangun dan juga menangis. Itu je alasan dia. Bila aku fikir-fikir logik balik, kita pun ada anak kecil kat rumah. Kadang-kadang anak kita menangis 2-3 pagi melalak kuat-kuat. Tak ada pula jiran-jiran datang nak tengok. Biasalah, budak menangis. Seorang anak kecil mati dekat tangan ibu dan juga datuk dia sendiri. Hanya kerana dua orang dewasa ni takut yang rahsia diorang ni terbongkar. Setakat pada sekarang ni,
kes ni masih lagi berjalan dalam sistem perundangan Indonesia dengan liputan media yang agak terhad. Jadi berdasarkan pada pertuduhan yang difailkan, Yanti dan juga bapa dia ni berdepan dengan hukuman di bawah Undang-Undang Perlindungan Kanak-Kanak dan juga pembunuhan terancang. Hukuman maksimum boleh termasuk hukuman mati ataupun penjara seumur hidup serta tambahan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Yang pelik dia guys, walaupun kes ni memang sangat dahsyat, liputan media tak sebesar yang kita sangka tau. Dekat Indonesia pun tak terlalu besar. Di peringkat antarabangsa pun orang kata hampir tak kedengaran cerita ni. Tapi itu orang kata tak bermaksud yang kes ni kurang penting. Sebab kes ni bukan cuma tentang pembunuhan, ini juga tentang keluarga, trauma, penderaan emosi, hutang, pilih kasih dan juga orang kata pilihan manusia. Kita tak boleh nafikan yang pengalaman masa kecil boleh membentuk seseorang. Betul. Kalau seseorang membesar dengan kritikan, penolakan, rasa tak disayangi, semua tu boleh tinggalkan kesan. Yes. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jelas. Trauma boleh jelaskan luka seseorang, tapi trauma tak boleh jadi lesen untuk bunuh orang. Tapi Yanti, dia ada pilihan. Dia ada pilihan untuk cari bantuan. Dia boleh keluar daripada rumah, dia boleh bawa anak dia lagi keluar. Dia boleh putuskan hubungan dengan siapa-siapa dekat rumah tu boleh. Dia boleh confront mak dia. Dia boleh pilih untuk lindungi anak dia. Tapi dia tak pilih semua tu guys. Banyak pilihan dekat depan muka dia, semua dia tak pilih. Dia pilih untuk apa? Dia pilih untuk membunuh. Dan mangsa yang paling tragis dekat dalam kes ni adalah Siti Nurhayati. Budak kecil yang berusia 3 tahun yang tak faham konflik orang dewasa, yang tak tahu pasal hutang datuk dia ni, yang tak tahu pasal rasa dendam Yanti dan juga mak dia. Dia cuma seorang anak kecil yang tidur selepas didodoikan oleh mak dia. Orang tu sepatutnya jaga dia, sayang dia, bela dia, lindungi dia. Tapi orang itulah yang ambil nyawa dia. Kes ni, dia memaksa kita tanya satu benda yang kurang selesa. Berapa banyak keluarga yang nampak normal daripada luar, tapi dalam rumah tu sebenarnya penuh dengan orang kata konflik, penuh dengan sengketa. Berapa ramai orang dekat luar sana yang nampak aktif dan juga dihormati dalam komuniti, tapi di sebalik pintu tertutup ada konflik yang orang luar tak nampak. Tapi lah, walau apa pun konflik sekalipun, apa trauma sekalipun yang kau ada, apa sejarah keluarga kau pun, satu benda tetap sama. Tak ada penderitaan masa lalu yang boleh membenarkan seseorang ambil nyawa orang yang tak bersalah. Ramai orang melalui zaman kecil yang teruk. Tapi bila dewasa, diorang pilih untuk jadi lebih baik. Diorang pilih untuk tak ulang benda yang sama. Diorang pilih untuk lindungi anak-anak diorang ni. Tapi Yanti dan bapa dia ni pilih jalan lain. Jalan yang tamak. Bapa dia pilih jalan tamak, anak dia pilih jalan dendam. Jalan dendam, jalan yang kejam. Dan pilihan itulah akhirnya menunjukkan siapa sebenarnya diorang ni. Korang rasa macam mana? Adakah trauma Yanti boleh jadi penjelasan tapi bukan alasan? Dan untuk Yanti serta bapa dia ni, hukuman apa yang korang rasa paling setimpal sekali ni? Penjara seumur hidup ataupun hukuman mati? Tuliskan pendapat korang dekat ruangan komen. Aku nak baca pandangan korang ni. Aku baca cerita ni, aku menyirap-nyirap, meluap-luap rasanya. Well, aku rasa itu saja guys untuk hari ni. Jangan lupa untuk subscribe Rotterdam Podcast dan share episod ni dengan kawan-kawan korang yang suka true crime yang gelap macam ni. Terima kasih para telur sekalian yang dengar cerita ni sampai habis. Korang jaga diri, jaga orang sekeliling dan ingat, kadang-kadang rumah yang nampak paling biasa daripada luar sebenarnya menyimpan satu bau rahsia yang paling busuk daripada dalam. Stay safe, stay paranoid. Kita jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye.